Macam mana nak lukis ni? Good luck to you. Good luck to you. Oh my god, tak tahulah apa aku tulis. Apa ni, Je? Kan dah cakap. Ni apa, Je? Selamat datang ke Draw Debate. Kita orang ada 2 tim, setiap tim ada 2 orang. Pemain A akan ambil kad impiana. Pemain B akan ambil kad trap. Dan semua pasukan ada 30 saat untuk melukis apa yang diorang dapat. Bila dah siap, diorang kena tunjuk kedua-dua lukisan kepada judge kita, Izani. Jika Izani dapat teka, diorang dapat point. Sesiapa dapat point yang tertinggi, diorang boleh start berdebat dulu. Mereka kena pertahankan lukisan tu dan berdebat kenapa gabungan impiana dan trap diorang adalah yang terbaik. Cuba bagi tahu sikit. Hah? Macam mana nak lukis ni? 30 saat mula sekarang. Dia nampak risau sangat. Go! Oh my god. Okey. 3, 2, 1. Okey. Oh my god, tak tahulah apa aku tulis ni. Apa ni, Je? Kan dah cakap. Ni apa, Je? General statement. Okey, apa kejadian ni? Kejadian ni nama Okey, dia apa? accident. Okey. Apa yang brother ni tak dapat? Dihargai. Oh, a bit more. Apa yang ni? What is this? Dicintai. Okey. Kemalangan orang Yang dicintai. mati. Betul lah kan? Yeay. Okey, buka Buka Tak boleh. Kenapa? Good luck to you. Good luck to you. Nasti dapat karangan ke? 3, 2, 1. 30 saat. Mula sekarang. 3, 2, 1. Pep. This is so hard. I'm so bad. This is so bad. Tak memberi makna apa-apa. You punya explanation. Good luck to you now. Walaupun dia simple tapi susah nak describe lah. Ini dalam ni topik ni. Anak yang bijak. Yes! Ya Allah, susahnya. Dah simple sangat lukisan ni. Jadi tu apa? Kat tu apa? Belon ke apa? Good luck to me, okey. Long band ke tu? Bukan itu cerita lain. Ada muncul. Kan? Itulah. Tak puas hati sebab I tak boleh nak cakap. Kan? Tapi tak fair, Teamwork. Dia ni. Ref. Macam I rasa by this point, diorang ambil je lah point tu. Anak yang hampir maut dan tekanan yang melampau. Memang betul. Korang memang bagi kalangan ya. Patut stres macam. Anak yang hampir maut. Tak, arrow tu untuk apa? Arrow ni sebab just in case I buatlah macam tekanan juga. Itu tekanan. Tekanan. Ya Allah, itu tekanan dan tekanan melampau. Memang melampau betul. Melampau betul. Drawing pun melampau kat tu. Melampau. Okey. Kita sekarang ni kat segmen yang kedua. Permainan yang kedua, which is the debate. Korang nak bagi diorang mula dulu? So, you go. Okay. Silakan. Okey. Silakan. Saya dapat orang tersayang jadi mangsa kemalangan. Orang tersayang. Orang-orang boleh? Orang-orang. Yang saya sayang. Dia dah penat. Dia menghalau burung, menghalau binatang-binatang. Okey, saya suka yang itu. Okey. J. J. Okey. Kat awak pula. Untuk saya remind balik, saya dapat nak dicintai. Okey. Bila kita keluar buat something yang menggembirakan pihak orang yang sayang kita dan kita akan rasa macam, oh, even kalau orang tu jadi kemalangan sekalipun, kita tak akan menyesal. Kalau kita sendiri jadi kemalangan pun, kita tak menyesal juga. Saya sokong YB. Terima kasih. Undilah kami. Undilah kami. Yang tadi bagi peluang ke orang lain untuk debate dulu tu. Apa kata korang pula sekarang ni? I punya anak hampir maut dan tekanan melampau. Dia depress tu. Dia depressed. Zani, you nakkan anak you mati. Tak, sebenarnya Tak apalah, Bapak. Tak apa, Bapak. Not too much pressure Tak, lah. dia salah anggap. Dia salah anggap. Dia hampir maut tu sebab dia salah anggap. Dia anak tu salah anggap. Dia cuma kadang-kadang macam subjek matematik kan. I tahulah susah. Kan, I cakap, son, I'm here for you. I love you. It's Tadi okay. dah Tapi itu bila I love you menunjukkan yang awak mencintai anak tu lah kan? Itu orang-orang. Tadi bapak dah tekan-tekan anak tu. Manalah nak sayang. I punya nak anak bijak. So, of course, semua parents nak jadi anak-anak Your bijak. Honor? Your Honor?
Even dalam statistik pun mengatakan yang walau anak bijak sekali mana pun, dia tetap boleh dapat depression. Kalau tak rasa love. So love lah starting of everything. Sekarang ni saya rasa Izani sebenarnya bijak tu tak penting sangat. Street smart tu lagi penting lah kan. Sebab macam saya ada degree accounting tapi saya kurang street smart tu. Jadi dia jadilah macam ni. Jujur. Semata-mata aku nak menang. Okey, dah selesai dah game kita tadi, which is the draw debate. So, korang rasa team A ke team B yang menang? So, feel free to comment down below dan korang semua jangan lupa untuk saksikan Impiana Karma setiap Rabu dan Khamis 9 malam di Astro One dan Suka.